Dah kerja bertahun-tahun tapi simpanan RM10,000 pun masih belum ada lagi. Sebab apa? Ramai yang beranggapan simpan duit ni hanya bila ada lebih. Jadi inilah punca kenapa ramai orang dah bekerja bertahun-tahun tapi tak ada saving langsung. Realiti kita yang bekerja ni, selagi gaji masuk hujung bulan, selagi tu kita rasa selamat. Kita tak terfikir nanti bila sakit, bila hilang kerja ataupun kalau gaji lambat ataupun tak masuk. Baru kita akan sedar yang simpanan ni bukanlah sekadar pilihan, tapi ia adalah keperluan hidup. Jadi saya nak kongsikan beberapa info penting. Sebenarnya nak buat simpanan tak perlu pun nak tunggu ada duit banyak baru nak bermula. Yang penting sebenarnya kita bermula dulu dan kemudian kita konsisten sahaja. Dan kalau kata selama ni tuan-puan simpan dalam bentuk tunai je, asyik bocor. Cubalah tukar dalam bentuk emas sebab emas ni dapat kunci nilai kekayaan kita. Sebab kita perasan kan bila kita simpan duit dalam bank, banyaklah transaksi keluar masuk tu. Berbeza dengan emas. Sebab itulah ramai yang dah gunakan simpanan emas untuk mendisiplinkan diri untuk buat simpanan. Sebab basically emas ni kekalkan nilai walaupun ekonomi tak stabil. Di samping emas juga merupakan aset fizikal yang takkan hangus macam duit. Sebab itulah kita ada akaun emas Public Gold di mana nak membantu kita semua nak menyimpan emas. Kalau kata nak simpan emas, nak beli emas tapi tak ada bajet yang besar, boleh je bermula dengan RM100 dah boleh ada gram emas yang berketurunan 999.9 sendiri. Kalau kata simpanan selalu bocor tu kan, set je auto debit, kemudian sistem akan bantu buat simpanan emas untuk kita secara auto setiap bulan. Bila gram emas dalam akaun emas GAP dah terkumpul, boleh je nak keluarkan emas fizikal bila cukup gramnya. Nak 1 dinar, 5 gram, 10 gram, 50 gram, 100 gram, 10 dinar, boleh, tak ada masalah. Dan pastinya simpanan emas di Public Gold ni tak ada sebarang cas simpanan ataupun had tempoh masa. Jadi tuan-puan, jom simpan sikit-sikit bermula hari ini di mana ini akan menjadi benteng kewangan untuk masa depan kita. Kita tak boleh nak kawal masa depan, tapi kita boleh sediakan perlindungan. Sebab itulah ada pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Jadi bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas di Public Gold secara konsisten melalui akaun emas GAP, saya akan bantu tuan-puan step by step sebaiknya.